makna Sadiq akan jadi suami, jadi bapa. So how prepared are you untuk, makna it's a different world. Mungkin not as scrutiny dia berbeza daripada menjadi seorang menteri atau sebagainya, tetapi demand dia juga tinggi. Betul. So how you prepared? Kursus lah, pergi dah. Ini kalau saya jawab ni takut ngantuk pula nanti dalam tempoh terdekat. Tarikhnya biar dalam tempoh terdekat lah. Sebab bila kursus orang dah tahu, obviously tarikh hari nikah tu tak jauh, tapi insyaAllah tak jauh, tu je lah. I'll end it at there. Betul, tanggungjawab seorang suami, khususnya seorang bapa, sangat berbeza. Sebab itu saya sedikit sebanyak take a little bit of a step back from politics, khususnya in frontline national politics sebagai presiden sebuah parti politik, untuk fokus insyaAllah untuk menjadi seorang suami dan juga bapa yang lebih baik. Tapi orang muda tak bising ke? Because you are still the only ahli parlimen dan masih lagi paling ramai follower. Dia tak bising yang you are not speaking as much? Speaking di parlimen saya rasa masih banyak. Sebab tu kehadiran masih 100%. Di luar parlimen daripada skop kawasan masih exactly the same. Mungkin from national spotlight daripada sudut presiden parti politik lah, nak mengulas semua isu, itu memang dah berkurangan. Tapi saya perlu bijak untuk mengimbangkan lah, kerana satu hari insyaAllah kalau ditakdirkan kembali semula, I need to balance this out. Sebab Senik, I think you'd understand tanggungjawab seorang bapa, suami dan menteri tu, you have to balance. Tak boleh kita culas satu kan. Dan di situlah saya perlu belajar dengan cepat. Tapi itu bukan setakat tanggungjawab saya seorang. That's what a family is for. Dan saya budak baru belajar dalam bidang ini. Saya suka belajar. Sebab tu banyak buku-buku, banyak podcast-podcast yang mendidik saya tentang tanggungjawab ini. Inilah my new reads of the week. Selalu dulu skema asyik The Economist, Forbes dan lain. Now dah lain. Wow, baca apa ni? Buat siri baru. Baca buat kemanisan berumah tangga. Apa podcast saya dengar tu ceritalah. Adalah tips memahami hati seorang isteri. Macam tu lah. Saya punya skema. Like very very different. Kenapa perlu kekalkan fizik dan kesihatan sebelum berkahwin? You must be at your prime. Sebab the law of epigenetics itu sangat penting. Itu pada masa yang sama, bagaimana nak menginspirasi. Itu penting kerana the law baby cakap the law of epigenetics ni boleh beri kesan sangat positif atau negatif kepada anak-anak. Tapi how to be a good role model jugalah. Kerana saya bukan manusia yang sempurna, banyak cacat celah, salah silap saya. So when you are a father, that is a completely different world.